I have one segment instead of just doing a movie review. So I ada macam borak-borak dengan artis jugalah, dengan pengarah apa semua macam you kan. So I call this segment my name is Hadi Abdul Hamid. Okay. So I call this segment Kata Hadi. Dari mata turun ke hadi. Wow, I suka segmen ni. Okay. Okay, hi guys. Okay, I dengan Nia Tasha aka Sri Pilama. Ya, saya. Baru lepas menonton filem Kata Hadi. Kata Hati. Kata Hati. Kata Hadi pun boleh. Kata Hadi malam ni je lah. Sebab Hadi tengok dengan Nia kan. Yes. Okay. Alright. Aku baru lepas tonton filem ni dan aku rasakan filem ni macam yes, it's a proper executed rom-com yang ada banyak reference daripada filem-filem rom-com Hollywood. And I know Nia also agree with me. Yep. You for sure before acting in this film, you ada banyak tengok filem-filem rom-com apa semua kan. Okay, I just nak tanya you lah. This one is for fun only. Before you berlakon cerita ni, you ada tak macam tengok ataupun top 3 you punya rom-com favourite? Globally. Ada, of course. Yes, apa dia? First, my ultimate favourite is The Holiday. Yang ada Oh, Cameron yeah. Diaz, Cameron Diaz. Ada apa ni? Hunger. Yeah. Kita Jude Law. tengah Jude Law, yes, Jude Law. Jack Black Jack Black, Kate Winslet. Yes. Yes. I sebenarnya suka pairing dua tu. That's why it's so memorable for me. Betul. And then selain daripada tu, I suka How to Lose a Guy in 10 Days. Oh, that's good also. I suka tension between Matthew McConaughey dengan apa nama dia? Matthew McConaughey and that girl. Tak ingat nama dia. Yes, Kate Hudson. Kate Hudson, yes. Kate Hudson, Correct, yes. correct. And kalau kena pilih lagi satu, I'll pick local. I akan pilih Istanbul Aku Datang. Yes, they want also like macam Malay, local classic lah. Local untuk classic. rom-com kan. Yes. Dan macam rasa after that movie, not really after that movie lah. Memang until keluar Kata Hati, kita macam kurang dapat rom-com kan. Filem rom-com. Betul. Betul. Kalau ada pun maybe keluar dekat TV. Yes, so I mean macam, dari segi romantic comedy ada je macam drama ke series, tapi filem kita dah lama tak ada. Yes. And mungkin sebab ada satu point tu kan kita macam non-stop kita dapat rom-com. Orang pun dah bosan dia nak action, so sekarang kita action horror. betul. That's why. Tapi orang macam saya rindulah pula. So kita adakan rom-com balik. Ya, tapi in the end dalam filem ni pun instead of rom-com ada juga buat action kan. Ada. I mean there's Tak boleh lari. Tak boleh lari. Tak boleh lari. There's that one scene yang you do the action. Yes. Itu even dalam rom-com Hollywood pun tak ada. Tu sumpah kelakar. I ingatkan masa I buat Kata Hati ni, I takkan ada action tau. I dah ready untuk bercinta-cintun. Yes. Tapi bila Nadia beritahu I, Nia, I ada prepare stunt training dengan personal trainer tau. Ada stunt training untuk rom-com. I macam, what do you mean? Sebenarnya kita ada action dalam cerita ni. Oh. Yeah, it's so funny, but okay lah. I enjoy it. Sebab dia macam Different lah. macam nak tarik jugalah kan penonton yang suka action. So at least macam okay, this is not just a rom-com. Betul. Ini korang boleh enjoy juga dia punya ada sikit-sikit action apa Betul. semua. Betul. Tapi korang janganlah expect action dia macam action gempak. Dia action romantic comedy. Yes, Macam tu. yes, betul. Manja-manja je. Manja je. So memang it's really fun movie. And okay, this is considered as is this considered as your first main role in film? Yes, this is my first main leading role dalam filem and my first ever genre romantic comedy. Your first rom-com also lah. My Okay. first rom-com also. So tak pernah dapat genre-genre yang light. Selalunya dapat action, dapat thriller, dapat horror. So this is something new for me lah. So bila you berlakon rom-com under Nadia pula tu kan. Macam is there any like macam kejanggalan ke you daripada daripada drama-drama aksi, drama detektif apa semua yang you pernah berlakon kat thriller semua kan. So macam ni actually rom-com. alhamdulillah dengan tak ada kejanggalan sebab one dengan cast pun I think we have really good chemistry. I dengan Ucup ni misalnya this is our third time together. Dah macam buddies lah. Dah buddies lah. Lepas tu Fazik tu memang dah kawan sebab ada memang kawan rapat dengan wife dia. So chemistry pelakon no problem. And dengan Nadia pula it's very fresh and new sebab selain daripada Nadia, director perempuan I pernah kerja dengan Liana Jasmine saja. Okay. Ya, tapi tu series is different. So dalam filem it's so new and it's so interesting tengok cara Nadia bekerja. And she's very particular and she knows what she wants. So disebabkan benda tu dia jadi senang.
I see. Okay. And okay, you cakap tadi you dengan Yusof buddies kan, macam best friend kan. So macam I mean like you berlakon dengan best friend you then jadi lovers pula dalam ni. Doesn't it feel weird a bit? I rasa it'll be a lot weirder kalau I berlakon dengan pelakon yang I tak pernah berlakon sekali. Sebab the intimacy is not there, is it? It's not there sebab yang tu memang kita kena build. Yes, kita kena build daripada orang kita kenal, kita kena kenal dan kita kena cari kemesraan tu. Tapi dengan Ucup sebab kita dah ni third time kita berlakon sekali. So the first time kita buat Impak Maksima tu, okay, tu fasa baru nak kenal. Lepas tu betul-betul sebelum Kata Hati kita orang baru wrap filem Want to Go. Yang tu pun dah lagi rapat. So bila buat Kata Hati ni, it's a great opportunity untuk lagi mengenali. So betul. dia dah buang dah awkward face tu. That is one of the perks lah bila berlakon dekat dalam filem Kata Hati ni. Okay. Yes. And then mungkin Nia ada macam nak bagi kata-kata sikit pada penonton kat luar sana sebab kita dah almost 1 week kan. Nak tayang filem ni. So macam suruh rush diorang cepat-cepat pergi tengok kat wayang. Okay guys, macam ni lah. Please tengok filem Kata Hati. It's already in cinemas. You have to watch it sebab I tak boleh janji korang akan jumpa filem ni dekat OTT. So now is the only time korang boleh tengok. And kalau untuk korang semua yang rindu dengan rom-com, dengan something yang light and cute, gelak-gelak sikit, sengih-sengih sikit, this film is for you. Okay, I think that's all for our session. I think actually I have one segment instead of just doing a movie review. So I ada macam borak-borak dengan artis jugalah, dengan pengarah apa semua macam you kan. So I call this segment my name is Hadi Abdul Hamid. Okay. So I call this segment Kata Hadi. Dari mata turun ke hadi. Wow, I suka segmen ni. Okay. I suka segmen ni. Dia lagi intimate. Okay. So kita memang borak-borak santai-santai je. And congratulations, all the best to Nia. I can see you have a bright future ahead. And hopefully Kata Hati will also have success. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Alright, jangan lupa guys untuk tonton Kata Hati yang sekarang ada di Pawagam. Jangan tunggu minggu depan. Jangan tunggu besok. Now. Tengok sekarang. Now. Okay. Bye. Alright, bye-bye. No idea. Should I be honest? Honest. On camera. Kalau nak off the record boleh kita tahu. Okay. According to Nadia lah. You jawabkan. Okay. Kalau I akan jawab yang macam boring. Okay. Sebenarnya benda tu unintentional. It's not to say that we want to bring mustache back. It's unintentional. Tapi I think during casting, kita orang semua kena casting, kita orang semua kena chemistry read. So Ucup came to casting first without a mustache. And then during chemistry read, dia datang next chemistry read dengan I. He had a mustache. And then kita orang semua macam, macam macho. Korang pun tahu dia macam ni kan? Macam macho. It's an image yang kita jarang nampak dia. So kita macam, macam boleh. Fazik pula, Fazik apa? I tak tahu. Dia datang fitting, tiba-tiba misai dia tebal gila. Dia datang fitting dengan misai. Lepas tu lepas tu- Nadia didn't say anything about his misai. So dia pun macam, okay lah. I macam Fazik ni memang bermisai kot. Unintentional lah. Unintentional. Lepas tu masa kita orang shoot the film, I macam, Nadia, why both boys have misai? I don't like misai, is it? Tak ada macam lah. Alah, it's too late. Oh well. It's too late. By that time dah halfway dah. Kalau nak cakap daripada segi bahasa filem boleh je bagi tahu kata lagi besar misal lagi besar dia punya kejantanan kan. Sekali keluar Datuk Mike siap berjambang. Lagi jantan lagi apa. Betul, tapi benda tu memang unintentional. And then next thing you know, lepas tu kita start post the trailer, we posted the poster and all the small snippets. People like macam, lelaki berkumis. Nadia, ada niche market lah. Semua orang macam nak bagi harapan pada lelaki berkumis dan bermisai dan diorang pun boleh jatuh cinta dengan superstar. Sekejap. You guys say korang baru sedar berkumis tu later. Ya. Tapi maknanya you guys added that to dialogue apa ni ke? Taking bercakap No, berkumis. Takin was, you kena faham, Takin really freestyled his line. Holy shit. Masa Takin break line tu is day 3. Okay. Masa tu dia tak tengok lagi pun. Ucuk orang tu penting masa start. Okay. Tak nampak lagi Ucuk. Tak nampak lagi Ucup.
Dia memang dia freestyle Dia freestyle. Damn. He freestyle his line. And kita I dengan Syah gelak. Tapi itulah macam Masuk jadi apa cerita. macam cukup-cukup lah bagi harapan dekat lelaki berkumis Yelah, pula. Macam yelah. dah bagi harapan dekat lelaki e-hailing kan. So, macam terlalu banyak bagi harapan. Itulah tu orang pun macam okay lah bermisai, let's go with it lah. Let's roll with it. Takkan kita nak dalam macam editing nak suruh buang misai ke tak lah. Tak lah. Tak. Like So funny lah. It's so funny. yes. And then Nadia, I see dalam filem ni macam ada banyak you influence daripada rom-com Hollywood rather than local sebenarnya. Ya, betul kan? tahu local punya. Sebab memang ikutkan rom-com Hollywood lagi banyak lah kan. Is there any specific, maybe you can name a few yang memang betul-betul hardcore reference daripada filem-filem tu? Okay, actually it's not Hollywood, it's just dua je. So Notting Hill dengan Femina. Oh, okay. So Femina abang Aziz dan Musman. Yep, And yep. then Notting Hill obviously Julia Roberts and Hugh Grant. Tapi of course like Imran is not Hugh Grant, so he's different. That's why dia abang e-hailing. Dia Hugh Grant Malaysia. Yes. Kononnya lah. Tapi he's not as bumbly. Dia macam lagi chill. Tall order Najib Hugh Malaysia. I know. And he doesn't have a bookstore, but he's like a performative male guy. You know, Yeah. dengan dia tote You're very bag. typical everyday guy. Yeah. Tapi macam, and then Femina, I was really inspired by Femina, which is abang Aziz dan Musman. This one don't look like Emma Manan. Emma Manan, exactly. Ada. Jadi Betul. apa kurus, ada kumis juga. Betul. Because dalam cerita Femina, kalau you ingat Aziz dan Musman Datuk dia director. Eman Manan dia berlakon macam as a ni tau, Dia macam lorry bus driver. driver, bus Yes, mini yes. tau. Lepas tu siapa ni Kak Irma masa tu berlakon, and she was like, dah lah bus driver je, tak rupanya tak, dia sebenarnya tak okay. So it's like cool, like I look like just bus driver, but actually I'm more. Yes, Cerita lah. So I was inspired by that. Also macam Fenomena by I think Femina. Femina satu, lepas tu Fenomena Fenomena, yang okay. ada Aziz and Usman juga. M. Nasir dia macam dia nelayan, tapi dia nelayan yang dah belajar kat UK dan macam ni. So I really like macam the layering for the male character. Macam he might just be a driver, but actually there's more. Macam